ChatGPT tolong settle hutang $23,000. Baru lepas bersalin, tak boleh kerja, hutang kad kredit $23,000, tapi dia guna ChatGPT 30 hari je dah settle separuh. Nak belajar? Komen saya nak dan follow Jason, like, save, share video ini untuk curi tips macam mana settle hutang. Ini cerita betul yang saya jumpa baru-baru ini. Nama dia Sophia, mak muda yang baru bersalin, badan lemah, emosi pun tak stabil, memang tak mampu nak kerja. Hutang kad kredit makin lama makin naik sampai $23,000. Dia pun blur, tak tahu nak start dari mana. Semua ini bermula bila dia tanya ChatGPT apa saya patut buat. AI tu pun bagi dia cabaran 30 hari. Dia diberi satu tugas yang berbeza setiap hari, macam-macam ada. Cancel semua subscription yang tak perlu, macam Spotify, YouTube, jual gambar lama, jual barang terpakai, check kat website kerajaan, cari aset tak dituntut bawa nama dia, kemas rumah, cari siling dan duit, dan ini pun dia dapat $50. Cari part time, macam cuba produk, jaga kucing, guna Google Sheet, track bayaran hutang, buat menu makan bajet, kurangkan makan luar. 2 bulan lepas tu, dia dah bayar balik $12,000, settle separuh hutang. Yang best, dia tak takut hutang tu, malah rasa lebih yakin nak teruskan. Moralnya, kadang-kadang kita bukan tak ada duit, kita cuma tak ada plan, tak ada push untuk mula bayar balik. Kalau you tengah stres pasal hutang, tekan link di bio saya atau Budang Cake Offer. Mungkin inilah masa untuk mula cabaran 30 hari you sendiri.